Sebab dulu zaman saya tak ada. Bila tu zaman tu? Zaman saya tak adalah jauh sangat. Mungkin kalau zaman Cik Nazrul zaman saya lagi jauh kan. jangan bincang lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali ke podcast Kesuma Jiwa bersama saya hari ini, hos anda iaitu Zarina Zaidi. Baik, hari ini studio kita menerima tetamu, sebenarnya bos lah, bos Talent Corp sebenarnya. Kita memang berada di studio Talent Corp, tapi hari ini kita nak bawa bos Talent Corp bersama kita hari ini. Baik, Assalamualaikum. Encik Nazrul merupakan Ketua Pegawai Strategi Talent Corp. Waalaikumsalam Zarina. Tak adalah bos sangat. Nak bos sangat kat sini kan. Tapi terima kasih sebab datang ke Talent Corp. Dan saya cakap tadi, gunakanlah studio ni dengan lebih kerap. Nanti lagi kerap kita datang. Okay. Baik, hari ni kita nak bercerita sebenarnya mengenai My Mahir. Tapi sebelum tu, Encik Nazrul, mungkinlah saya kira Encik Nazrul boleh cerita sikit mengenai Talent Corp tu apa. Mungkin boleh cerita apa fungsi Talent Corp. Sebab bila kita sebut pasal Talent Corp ni, nama Talent Corp tu sebenarnya sangat gah. Orang dengar cakap, takutnya apa ni? Talent Corp ni ditubuhkan pada 1 Januari 2011. Kalau Zarina ingat, masa tu ada banyak program transformasi dilaksanakan. So Talent Corp ditubuhkan untuk memfokuskan kepada agenda bakat negara. Jadi kita ada program transformasi ekonomi, kita ada program transformasi sosial. Talent Corp dalam program transformasi ekonomi menjadi pilar ataupun tonggak kepada penyelarasan semua agenda pembangunan bakat dalam negara untuk menarik, memupuk dan mengekalkan bakat dalam negara. Selepas itu kita berevolusi. Sekarang ni dah 14 tahun Talent Corp. Sampai yang terkini, Yang Berhormat Menteri kita telah lantik Talent Corp untuk menjadi badan pemikir kepada Kesuma. Jadi sekarang ni itu fokus Talent Corp untuk melaksanakan kajian-kajian dan meneliti apa perkara yang kita boleh perbaiki dalam ekosistem bakat negara. So bercakap mengenai ekosistem bakat negara, mungkin kita boleh relate lah dengan, sangat kena lah dengan topik kita hari ni mengenai My Mahir. Mungkin Cik Nazrul boleh cerita apa itu My Mahir, dan kita nak tahu macam mana cetusan idea My Mahir tu orang kata wujud. At the first place, macam mana My Mahir tu wujud? Sebelum Zarina tahu pasal My Mahir ni, bila dengar My Mahir tu, apa yang Zarina fikir sebenarnya? Kemahiran kot. Kemahiran kan? Okay. So cetusan ni actually selari dengan amanat yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri kepada Talent Corp sebagai badan pemikir. So masa tu kita ada perbincangan dengan Yang Berhormat Menteri, Mr. Steven Sim. Dia ada satu kegusaran. Kegusaran dia adalah sejauh mana tenaga kerja negara bersedia untuk menghadapi ledakan kecerdasan buatan, AI digital dan juga ekonomi hijau. Jadi kita jujur lah, masa tu kita cakap sebenarnya Talent Corp pun tak ada jawapan. Jadi kita kena establish satu baseline. Kita kena ada satu asas. Sebab kalau kita nak merangka strategi, kita kena faham betul-betul di mana letak duduk negara pada ketika ini. Sebab itulah kita laksanakan kajian impak AI, kecerdasan buatan, digital dan ekonomi hijau. Tahun lepas, bermula pada bulan Mac sampai bulan September. Itu untuk fasa pertama, merangkumi 10 sektor. Sekarang ni masih berlangsung kajian impak ni, lagi 12 sektor. Jadi keseluruhan kita akan sempurnakan lebih dan kurang 22 sektor lah. So apa dapatan daripada 10 sektor yang awal ni, kita lebih faham sejauh mana kita terkesan, sejauh mana tenaga kerja negara akan terimpak lah oleh ketiga-tiga domain ni lah, AI, digital dan ekonomi hijau. Okay. So mungkinlah kita nak tahu kan, kewujudan My Mahir tu kita dah tahu. So kita nak tahu kenapa pentingnya My Mahir ni untuk orang kata landscape pekerjaan negara kita.
Sebelum kita ke MyMahir, saya nak bawa dulu ke kajian impak apa yang kita fokuskan dalam kajian impak tersebut. Sebab MyMahir ni adalah terjemahan kepada dapatan kajian impak. So dalam kajian impak ni ada 3 perkara utama yang kita fokuskan. Yang pertama adalah kita kenal pasti apakah pekerjaan-pekerjaan utama dalam sektor-sektor ekonomi ni. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi setiap pekerjaan utama yang telah kita senaraikan, kita akan nilai impak AI, digital dan ekonomi hijau ke atas pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kita membina satu taksonomi kemahiran. Maknanya untuk setiap pekerjaan yang kita telah kenal pasti itu, kita tahu apakah kemahiran insaniah, soft skill yang perlu untuk pekerjaan tersebut ataupun kemahiran teknikal bagi pekerjaan tersebut. Okay. Sebab apa ini penting? Sebab apabila dalam MyMahir kita cuba mengangkat maklumat-maklumat ini untuk diakses oleh masyarakat. Masyarakat boleh menggunakan untuk menilai. Sekarang ni dia bekerja sebagai seorang contoh sebagai CRM lah, Customer Relationship Manager, CRM. Jadi dia boleh masuk dalam MyMahir dan dia akan boleh dapatkan maklumat sama ada CRM ni adalah pekerjaan yang highly impacted, maknanya terkesan, ataupun medium impacted ataupun low impacted. So contoh macam CRM tadi, dia adalah salah satu daripada pekerjaan yang highly impacted. Okey. Apa yang kita nak unjurkan kepada pada masyarakat ataupun rakyat Malaysia adalah bukanlah berakhir dunia kalau kata pekerjaan dia terkesan. Betul. Sebab benda ni memang akan sentiasa berlaku, berevolusi. Cuma sekarang ni kita tengok evolusi tu berlaku dalam term bahasa Inggeris exponential. Maknanya dia terlalu cepat dan sampai tak terjangkau oleh kita. Apa yang kita cuba unjurkan melalui MyMahir, bila dia dapati katalah dia terkesan, lepas tu what's next? Apa yang dia kena buat lepas tu? Dia akan dapat melihat dalam MyMahir apakah potensi-potensi pekerjaan yang boleh dia pivot lah. Maknanya dia boleh beralih. Ada pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Contoh katalah CRM tadi. Sebab pekerjaan dia dah diambil alih oleh bots. Okay, dan sekarang kalau masuk dalam e-commerce platform, contoh Shopee ke TikTok Shop ataupun Lazada. Bila kita ada masalah kan, kita deal dengan siapa? Dengan chatbot kan. Maknanya kita deal bukan dengan human kan. Betul. Dulu sebelum ni CRM dah buat kerja tu kan. Betul. Jadi CRM tu dah terkesan lah, maknanya bot mengambil alih pekerjaan dia. Bila kita deal dengan bot, ada time yang kita angin dengan dia. Betul. Kita marah. Sebab dia tak dapat menjawab soalan kita sepenuhnya. Dia tak humanize. Dia tak humanize lagi. So pekerjaan yang dulu CRM ni, sekarang ni dia dah jadi dispute resolution specialist. Kita dah bergaduh dengan robot tu. Sekarang ni ada manusia untuk masuk selesaikan pergaduhan tersebut. Dia jadi dispute resolution specialist. Jadi tu contoh pekerjaan yang dia boleh pivot lah, maknanya beralih kepada. So daripada CRM tu, dia ada dah kemahiran dia sebagai CRM. Tak lari. Yang tu kita nak beritahu rakyat Malaysia yang walaupun you dalam pekerjaan yang terkesan, tapi kemahiran yang you dah ada dah dengan pekerjaan yang sebelum ni masih kekal dengan diri kita. Cuma sekarang ni kita nak membina untuk strategi peralihan tu, nak pivot tu. Okay, kalau dia nak jadi dispute resolution specialist, mungkin dia kena lebih meningkatkan kemahiran dia dalam conflict management. Jadi dia akanlah menjalani latihan, contoh latihan semula, reskilling ataupun peningkatan kemahiran, upskilling untuk conflict management. Dia pergilah kursus conflict management. So ditambah dengan kemahiran yang sedia ada tu, tambah dengan conflict management yang dia baru bangunkan tadi, dia dah jadi satu pekerjaan yang baru untuk dia, dispute resolution specialist. Ataupun yang lebih teknikal, contoh bot dah ambil alih kerja dia, tapi kita perlu manusia untuk train bot. Sebab macam Zarina kata, dia tak cukup human. So machine ni dia machine learning kan, dia keep on learning kan. So dia akan belajar daripada siapa? Dia akan belajar daripada manusia juga. So potentially orang yang sebelum ni CRM, dia lah yang jadi bot trainer. So itu sebenarnya MyMahir sebenarnya. So apa yang kita dapat daripada kajian impak tu, sekarang ni diterjemahkan kepada platform MyMahir.
Dalam masa yang sama, kita juga senaraikan latihan-latihan kemahiran yang boleh mereka jalani berdasarkan kepada kemahiran yang telah dikenal pasti untuk tadi strategi peralihan tu. Contoh conflict management tadi, dalam tu akan adalah, you click on conflict management, akan adalah latihan mana yang you boleh jalani. Setakat ni kita dah dapat State Skill Development Center, pusat-pusat latihan kemahiran negeri, dah masukkan dalam tu senarai latihan. Kita juga sedang berbincang juga dengan Syarikat macam mana kita boleh masukkan latihan-latihan yang ditawarkan oleh penyedia latihan di bawah Syarikat ke dalam My Mahir. So itulah secara keseluruhannya My Mahir dan macam mana dia akan membantu rakyat Malaysia maju ke hadapan sebab sekarang ni pengguna lebih bersifat pengguna individu. Betul. Sebab data dah banyak, data tu dah rich data dalam tu. Apa yang kita sedang bangunkan sekarang ada 2 modul yang baru. Satu untuk organisasi. So organisasi dia boleh masuk dalam My Mahir lepas ni, yang ni sedang dibangunkan lah. Dia boleh masuk dalam My Mahir, dia boleh nilai sejauh mana ketersediaan organisasi dia dalam konteks bakat lah. Dalam konteks 3 domain tu, AI, digital dan green economy. Contoh, kalau lah sekarang ni organisasi tu banyaklah pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi tu dalam kumpulan yang highly impacted ataupun terkesan. Betul. Maknanya dia di belakang kelok lah, behind dia behind the curve. Sebab apa organisasi penting untuk tahu perkara ini? Sebab satu organisasi dibentuk oleh tenaga kerja. Kalau tenaga kerja dia mempunyai kemahiran yang agak ke belakang, jadi dia adalah satu existential threat. Maknanya organisasi itu sendiri pun belum tentu ada lagi. Betul. Kalau dia tak bersedia lah. Betul. So yang tu satu modul. Satu lagi yang sedang kita bincangkan, kita telah bincangkan dengan MQA, Malaysian Qualification Agency. 2 hari lepas kita ada perbincangan dengan pihak JPK, sebab ini adalah badan akreditasi utama negara, untuk bangunkan satu modul yang dipanggil Curriculum Relevancy Module. Okay. So apa yang kita buat adalah kita boleh muat naik dokumen kurikulum tu, dan modul ni akan memberitahu berapa peratus padanan antara kurikulum yang sedia ada ni dengan input yang diberikan oleh pihak industri. Contoh katalah 70%. My Mahir akan beritahu dekat mana dia boleh tambah baik 30% lagi. Supaya mismatch ketidakpadanan itu dapatlah kita selesaikan di peringkat tersebutlah, di peringkat kurikulum. So secara keseluruhan ringkasnya itulah My Mahir. Wah, saya kira ni satu inisiatif yang sebenarnya kita sebenarnya tak terfikirlah untuk wujudnya My Mahir ni. Siapa pernah terfikir untuk kita, orang kata 10 langkah ke hadapan daripada AI? Kan, sebab orang macam fikir tiba-tiba dah wujud AI ni. So kita pun semua fikir, nanti kerja aku ni mesti AI akan take over. Tapi My Mahir ni ialah orang kata solution untuk apa yang kita, kegusaran kita tu. Betul tak? Ada betul dan salah lah. Saya pun tak berani nak cakap kata kita ni di depan daripada AI, sebab AI ni terlalu pantas. Betul. Well, at least kita ada orang kata solution lah daripada kegusaran kita tu kan. Sebab dalam konteks My Mahir, apa yang kita dapati 6 bulan lepas, sekarang ni pun dah banyak berubah. So bagi kita Talent Corp, yang penting adalah rakyat didedahkan kepada maklumat-maklumat ini, dan selepas itu Talent Corp sendiri akan pastikan maklumat-maklumat ini sentiasa dikemas kini dari semasa ke semasa. Sentiasa up to date lah. Sentiasa up to date. Kan Encik Nazrul, tadi kita bercakap mengenai individu kan. So saya curious lah, selain daripada individu, My Mahir ni kata tak golongan lain juga? Tadi saya kongsikan organisasi kan. Saya kongsikan juga macam mana institut pengajian-pengajian tinggi, pusat latihan boleh gunakan nanti bila kita ada curriculum relevancy module tu. Dalam masa yang sama, from Talent Corp perspektif, kita juga meneliti akan keperluan untuk pendedahan awal diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah. Sebab apa? Masa Zarina nak, sebenarnya bila Zarina mula memilih kerjaya ataupun laluan kerjaya tu?
Di sekolah sebenarnya. Sekolah? Sebab cikgu dah start guide kan. Okey. You nak jadi apa. So you kena pilih apa. Certain perkara. Tapi dekat mana yang betul-betul berlakunya pilihan tersebut? Pilihan tu saya rasa during uni kot. Uni. Sebenarnya awal lagi. Awal lagi. Sebab masa form 4 kita dah pilih science stream ataupun art stream. Betul. Ya kan? Betul saya baru ingat. So, yes. Itu yang talent corp okey, kita talent pipeline ni kita selalu tengok dekat towards the tail end lah, dah nak habis dah dekat Institut Pengajian Tinggi betul. Tapi sebenarnya dia satu pipeline yang bermula daripada awal lah, sekolah rendah, betul. Even prasekolah. So dalam konteks ni kita tengok untuk kita menyediakan tenaga kerja yang bersedia untuk menepani ketiga-tiga domain ni, AI, digital dan ekonomi hijau, kita perlukan bakat-bakat yang mendapat pendedahan baik dalam STEM. Betul. Jadi kita kena beri pendedahan kepada pelajar sekolah yang STEM ini bukanlah satu perkara yang sukar, adalah satu perkara yang menyeronokkan dan terdapat banyak peluang pekerjaan dalam STEM. Tidak hanya kepada pekerjaan konvensional lah. Biasanya nak jadi doktor, ataupun engineer, jurutera kan. So sebab tu kita dah mula ke sekolah. Kita mula ke sekolah, MyMahir juga kita bangunkan untuk pelajar sekolah. Untuk pelajar sekolah 15 tahun dan ke bawah, dia boleh masuk dalam MyMahir sebab mungkin terlalu kompleks untuk dia dapatkan maklumat tersebut dari portal tu. Kita sediakan video. Jadi ada video pendedahan pekerjaan-pekerjaan yang kita senaraikan dalam tu. Dia boleh tengoklah apa yang diperlukan untuk dia mencuburi bidang tu, apa kelaikan yang diperlukan, kemahiran yang diperlukan. Lah, kan? Lebih kurang satu pendedahan pendek. Video tu dalam 3 minit. Jadi dia dapat gambaran kasar pekerjaan ni macam mana. Sebab tu bila kita pergi ke sekolah, kita bekerjasama dengan kaunselor kerjaya. Sebab kaunselor kerjaya yang ada akses kepada pelajar-pelajar sekolah. Dan juga selepas ini kita juga perlu beri pendedahan kepada ibu bapa. Betul. Sebab daripada senarai pekerjaan kritikal yang dibangunkan oleh Talent Corp setiap tahun, kita lihat saban tahun pekerjaan kritikal yang kita senaraikan lebih ke arah digital. Contoh, pekerjaan macam animation and gaming. Animation and gaming, kalau kebiasaannya, kalau ibu bapa yang tidak mendapat pendedahan, kalau tiba-tiba anak dia beritahu kata, ayah, saya nak masuk kursus gaming. Mestilah marah kan? Apa main? Dia marah sebab kata apa main-main kata apa kan? nak jadi, kata masa depan apa nak jadi. Betul. Tapi sebenarnya gaming ini dalam konteks bukan saja teknologi permainan tu, tapi gaming juga, gamification ni juga digunakan merentasi sektor lah. Kalau kita tengok semua apps tu akan ada gaming element. So kita tengok dalam e-commerce platform, ada dia game. ada gaming element. So sebenarnya it's a serious work lah. It's a serious job. Cuma pendedahan tu kalau tak diberikan, dia akan terbantut kat situ. Walaupun mungkin dia mempunyai kemahiran, kecenderungan ke arah menjadi profesional dalam pembangunan perisian permainan ni, tapi sebab tidak mendapat pendedahan oleh kaunselor dia mungkin, ibu bapa dia mungkin, jadi kat situ dah terhad kat situ, dan mungkin lepas tu dia menjadi seorang jurutera contoh. Walaupun sebenarnya dia boleh menjadi seorang pakar perisian permainan yang superb, tapi dia jadi jurutera sebab dia tak cenderung sangat, dia jadi jurutera yang biasa. Sebab tu kita pergi lebih awal supaya pendedahan ni diberikan lebih awal, dan benda tu juga diterjemahkan dalam MyMahir lah. So dalam MyMahir untuk pelajar-pelajar yang 16 tahun ke 18 tahun, mereka masuk ke dalam MyMahir, selain daripada meneliti maklumat-maklumat dalam MyMahir, mereka juga boleh mendapat maklumat kecenderungan kerjaya melalui pemprofilan di bawah MyNext. So ada satu platform MyNext yang kita dah integrasikan dengan MyMahir. Jadi ada dua elemen. Satu, elemen kemahiran melalui MyMahir, elemen kecenderungan kerjaya tu melalui MyNext. Tu dia masuk tu dia dapat tahulah
Macam saya kalau saya masuk ke MyNext, saya buat profil tu, kecenderungan saya kerjaya apa yang sesuai dengan saya. Dan selepas tu dia akan masuk ke MyMahir. Dalam MyMahir dia akan teliti lah apa peluang-peluang pekerjaan yang ada, apa emerging job yang ada yang boleh diterokai lah. So itu untuk pelajar-pelajar ataupun bakat-bakat yang lebih muda. Wah, satu inisiatif yang sangat baik. Sebab dulu zaman saya tak ada. Bila tu zaman tu? Zaman saya tak adalah jauh sangat. Mungkin kalau zaman Cik Nazrul saya lagi jauh kan. Jangan bincang lah. Tapi nak cakap yang zaman saya pun tak ada lagi. Beruntunglah generasi sekarang kan dah ada pendedahan awal macam MyMahir ni. Ya, sebenarnya dalam konteks pendedahan awal tu sangat penting sebab ada orang kata dulu-dulu tak payah pun plan, ikut je, go with the flow kan. Tapi dalam dunia sekarang dia lebih kompetitif. Betul. Lebih kompetitif. Zaman dulu ada ijazah terjamin masa depan. Betul. Sekarang belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Jadi dia kena pilih track dia, maknanya career path, laluan kerjaya yang tepat, sesuai dengan kecenderungan dia, sesuai dengan market demand. Lepas tu baru dia akan, maknanya dari segi masa depan tu akan terjamin lah. Dan dalam konteks MyMahir, apa yang kita cuba unjukkan juga, sebab perubahan berlaku terlalu cepat, satu kemahiran yang paling penting yang kita nak kena tekankan kepada bakat negara kita adalah kemahiran untuk belajar. Sebab benda berlaku terlalu cepat. Betul. Dia bermula dengan career A, mungkin dia akan berakhir dengan career X. Dalam konteks mungkin generasi yang sekarang, mungkin A, lepas tu dia tukar-tukar kerja, mungkin sampai D je. Sekarang sampai X, ataupun patah balik sampai A balik. So dalam salah satu dapatan kajian impak adalah perkara yang paling penting adalah kemahiran belajar. Kemahiran belajar. Sangat interesting kemahiran untuk sentiasa beradaptasi tu. Jadi dia tangkas, agile, dan dynamic. So kita kena sentiasa, orang kata, open lah kan untuk belajar benda baru kan, untuk upgrade kita punya, orang kata, kerjaya untuk masa depan kita. Baik, Encik Nazrul. Saya teringat lah kan, ada satu ucapan daripada YB Menteri Kesuma. Katanya dalam 620,000 pekerjaan akan terjejas. So saya nak relate dengan MyMahir ni. Macam mana MyMahir ni boleh membantu ataupun menyokong untuk, orang kata, kehilangan ataupun pekerjaan yang terjejas ni? 620,000 tu yang tadi saya cakap tu. Yang 620,000 ni nak kata tak payah risau, tak juga risau lah, tapi risau yang bertempat. Betul. Dan platform MyMahir ni adalah satu platform yang telah dibangunkan tadi untuk membantu 620,000 ni meneroka peluang-peluang pekerjaan yang dia boleh beralih. Katalah dia terkesan, macam tadi saya bagi contoh CRM tadi kan. MyMahir akan membantu mereka untuk to chart their new career path. Maknanya dia akan untuk memeta laluan kerjaya yang baru, boleh guna MyMahir. Itu MyMahir. Tapi 620,000 tu satu angka yang sangat besar lah saya kira. Kan? Betul. Sebagai contoh macam baru-baru ni ByteDance TikTok ada terkesan sebab mereka yang memainkan peranan sebagai moderator kandungan ataupun content moderator. Sekarang ni sebab dia dah bangunkan internal capability AI dan machine learning dia, jadi dia melaksanakan tugas tu sekarang ni dilaksanakan oleh mesin lah. So manusia-manusia yang sebelum ni melaksanakan tugas tu terjejas. Betul. Adakah mereka ini hilang langsung pekerjaan dan tidak boleh bekerja di tempat lain? Tidak. Sebagai content moderator, dia dah ada dah kemahiran-kemahiran yang telah dia bina sepanjang dia bertugas sebagai moderator kandungan tu. Apa yang dia boleh buat adalah gunakan kemahiran yang ada tu untuk beralih kepada peluang-peluang pekerjaan baru yang lain. Sebagai contoh, mungkin satu platform tidak memerlukan, dia boleh beralih ke platform yang lain yang masih memerlukan tenaga manusia untuk melaksanakan tugas yang sama, ataupun menggunakan kemahiran yang sama untuk beralih ke sektor lain. Mungkin dia masuk dalam PR and comms sektor. Dalam tu dia akan jadi satu content moderator dalam konteks yang berbeza, tapi kemahiran yang sama juga. So
Now tu 20,000 adalah satu bilangan yang tinggi, banyak. Tetapi dalam masa yang sama, penciptaan pekerjaan baru juga akan ada. Betul. Jadi dia, yang penting adalah kita bersedia untuk beralih ke pekerjaan yang baru tersebut. So Encik Nazrul, tadi kita cakap macam mana My Mahir ni boleh menyokong orang kata supaya orang kata kurangkan impact lah kan, pengurangan kerja tu. Jadi mungkin kita nak kaitkan dengan dasar tenaga kerja negara. Jadi macam mana My Mahir ni boleh sokong pula dasar tenaga kerja negara? Sebab dia berasaskan kepada kemahiran. Negara telah tetapkan sasaran pada 2030 kita nak ada 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi. Setakat ni kita lebih dan kurang belum mencecah 30%. My Mahir akan membantu kita memeta pembangunan kemahiran untuk bakat masa hadapan negara. Dia boleh dijadikan asas pembangunan dasar, pembangunan bakat bagi setiap sektor. Sebab My Mahir, sebab dia berkait dengan kajian impak yang telah kita laksanakan, dilaksanakan mengikut sektor. Dan maknanya setiap sektor tu ada dia punya peranan pekerjaan dia. Dalam tu kita ada taksonomi kemahiran dia. Jadi bagaimana dia nak diterjemahkan kepada dasar tenaga kerja negara, dia akan menjadi satu pembangunan kemahiran yang dipacu oleh permintaan masa hadapan. Demand driven. Sebab tu maknanya kalau kita buat training, kita bangunkan satu program kemahiran, it is based on the demand given by the industry. Maknanya demand driven. Macam tadi saya sentuh tentang kurikulum. Kurikulum di Institut Pengajian Tinggi ataupun Institut Latihan Kemahiran TVET ataupun pusat-pusat latihan. Dia menggunakan My Mahir untuk pastikan dia bangunkan kurikulum yang bertepatan dengan keperluan dan kehendak pihak industri. Dan ini penting sebab pembangunan masa hadapan mestilah dipacu oleh permintaan. Betul. Pembangunan bakat masa hadapan mestilah dipacu oleh permintaan. Dan My Mahir memberikan maklumat-maklumat permintaan tersebut mengikut sektor. Dan kita sentiasa pastikan maklumat-maklumat ini dikemas kini. Bagaimana kita pastikan? Sebab kita ada satu struktur tadbir urus yang kita telah bangunkan, dinamakan Future Skills Talent Council. So My Mahir Future Skills Talent Council ini dianggotai oleh Kapten Industri mengikut sektor. Jadi kita ikut sektor-sektor yang telah kita bangunkan dalam kajian impak. Jadi 10 sektor kajian impak, selepas tu 10 sektor juga kita bangunkan FSTC. So FSTC ni adalah satu majlis yang dianggotai oleh Kapten Industri dan mereka ini memberikan input langsung daripada 3 kaki ataupun 3 feet level. Sebab they are the players in the industry. So their input is actually the real input from the very people who are actually in the industry. Apa yang kita dapat daripada FSCC ataupun Future Skill Talent Council ini adalah yang pertama, dia akan kongsikan apa nombor permintaan ataupun demand number. Contohlah untuk sektor E&E. Okey, dalam tempoh masa setahun ke 3 tahun, 3 tahun ke 5 tahun, berapa bilangan jurutera yang diperlukan untuk sektor tersebut. Yang kedua, dia akan bagi tahu apa jurang-jurang bakat yang ada dalam sektor tersebut. Jadi kita dapat maklumat langsung daripada pihak industri. Selepas kita mengenal pasti jurang bakat tersebut, kita akan kenal pasti juga bersama-sama dengan pihak industri apa fulfillment ataupun latihan-latihan yang diiktiraf oleh pemain utama dalam sektor tersebut secara kolektif. Maknanya dalam satu majlis tu, katalah dia kata okey, satu latihan A ni bagus, semua orang dalam tu kena setuju, betul latihan latihan A ni adalah penting untuk sektor ni. Selepas kenal pasti latihan tersebut, kita kenal pasti siapa yang penyedia latihan terbaik. So untuk latihan A tadi tu, okey, dalam pasaran siapa penyedia latihan terbaik untuk latihan A. Maknanya dia akan bersetuju juga
Okey, katalah penyedia latihan sekarang ni yang dipilih adalah penyedia latihan X. So latihan A tadi disediakan oleh penyedia latihan X. Okey. Selepas tu apa yang kita buat adalah Talent Corp menyediakan sedikit funding untuk kita laksanakan fulfillment tersebut. Dan dalam masa yang dapat kita juga tengah berkolaborasi dengan pelaksana program latihan yang lain. Ada funding agencies yang memang selari hasrat dia dengan Talent Corp untuk menyelesai jurang bakat tu. Selepas daripada kita dah laksanakan latihan tersebut, dia akan patah balik kepada pekerjaan. Maknanya tadi kan dia bagi demand number. Bila dah selesai semua ni, sebab dia yang terlibat secara langsung, dia juga akan bertanggungjawab untuk mengambil balik bakat yang telah dilatih ni sebagai pekerja mereka. So maknanya apa yang kita sasarkan adalah 100% mereka yang dilatih di bawah FSCC mendapat pekerjaan yang bermaruah ataupun decent employment. Kita telah laksanakan projek rintis dengan sektor E&E. Kita telah latih lebih 300 bakat, dan kita dapati untuk mereka yang berada dalam kohort pertama ni, kita dapati gaji sebelum dan selepas latihan meningkat dalam lingkungan 10 ke 15%. 10 ke 15% sebab dia dah sekarang ni dia dah acquire the new skill set which is actually demanded by the industry. Konsep FSCC unik sebab betul-betul dipacu oleh industri. Kita letakkan ratio ataupun nisbah 60-40. 60 dianggotai oleh pihak industri, 40 dianggotai oleh pihak kerajaan. Talent Corp berperanan sebagai penyelaras dan urustia. Dalam masa yang sama, kita juga bawa sekali ekosistem ke SUMA dalam FSCC. Kita ada JPK, kita ada PTPK, kita ada JTM, kita ada NIOSH dalam tu, supaya interaksi tu dapat berlaku secara langsung dengan kapten industri. Kita juga tetapkan untuk pihak industri, keahlian tu mestilah mereka yang senior. Maknanya paling kurang adalah C-2. C-2 maknanya the chief executive, 2 level ke bawah, itu sekurang-kurangnya. Sebaiknya adalah C ataupun C-1. Supaya kita dapat input langsung daripada mereka yang betul-betul memacu industri ini. So kita dah tubuhkan 10 dan FSCC ini akan digunakan untuk sentiasa mengemaskini maklumat dalam MyMahir. So kita tak boleh laksanakan kajian tiap-tiap 2 tahun nak buat kajian, tiap-tiap 2 tahun nak buat kajian, bila nak habis kan. So kita dah ada kerangka tu. So maklumat tu akan sentiasa dikemaskini oleh ahli FSCC. Jadi dia akan teliti, dia akan lihat, okey yang ni dah tak relevan dah. Okey, kita kemaskini. So benda tu berlangsung secara berterusan. Itu FSCC. Macam mana kita bangunkan, kita mulakan dengan kajian impak, lepas tu kita bangunkan platform supaya mudah untuk rakyat ada akses kepada maklumat-maklumat tersebut. Yang ketiga, kita bangunkan Future Skill Talent Council supaya pengemaskinian maklumat tu berlaku secara terus, dan dalam masa yang sama ia mencari solusi kepada jurang-jurang yang telah dibangkitkan oleh pihak industri secara terus, memang untuk selesaikan masalah yang diangkat langsung oleh pihak industri. Sebab tu kita sangat jelas. Macam contoh kita bincang dengan HRD Corp, kita jelas HRD Corp adalah satu agensi yang memang betul-betul fokus kepada latihan kemahiran. Untuk FSCC, fokus adalah bukan sahaja kepada latihan kemahiran, tapi adalah untuk menyelesaikan jurang yang dibangkitkan oleh pemain-pemain utama dalam sektor tersebut. Kalau katalah jurang itu adalah jurang kemahiran, kita terus selesaikan isu itu. Kalau ia berkaitan dengan dasar, kita akan kumpul maklumat tu dan kita angkat maklumat tersebut ke kementerian ataupun agensi yang berkaitan. Saya bagi contoh semalam, FSCC E&E. Dalam masa yang sama, kita ada National Semicon Strategy, NSS, yang dibangunkan oleh pihak MITI, CRES, MAIDA. Semalam kita bersama-sama dengan tim NSS, Base Camp, kita laksanakan satu lab dekat Putrajaya, melibatkan wakil-wakil daripada pihak kerajaan, industri, akademia, penyedia latihan dan juga penyedia pembiayaan latihan, bersama-sama untuk
membangunkan satu ekosistem yang bakat yang kata kondusif supaya National Semicon Strategy itu dapat dijayakan. So semalam kita berkampung lah dekat Putrajaya satu hari. So ini adalah fungsi-fungsi FSTC, bukan sahaja untuk kemahiran tapi juga untuk meneliti apa intervensi-intervensi yang perlu dilaksanakan untuk memastikan bakat dalam sektor tersebut kondusif dan bersedia untuk memenuhi keperluan industri dan ekonomi. Baik, Encik Nazrul. Daripada tadilah, saya perasan yang Encik Nazrul ada cakap mengenai beberapa sektor. So mungkin saya nak tanya apa sektor yang terlibat sebenarnya? Setakat ni sektor yang 10 sektor utama yang mula tu elektrik dan elektronik, aero angkasa, penyedia perkhidmatan perniagaan global ataupun GBS. Lepas tu kita ada energy and power ataupun kuasa dan tenaga. Kita ada kimia, chemical industry. Kita ada aero angkasa, peruncitan dan pemborongan, wholesale and retail. Dan satu lagi adalah dua lagi, food manufacturing services, maknanya pembuatan makanan, dan juga medical devices ataupun medical devices, peranti perubatan. Peranti perubatan. Itu 10 sektor yang pertama. 12 sedang berlangsung sekarang ni, merangkumi sektor pengangkutan, tiga pengangkutan, darat, laut, udara. Merangkumi juga sektor minyak dan gas, oil and gas, komunikasi dan multimedia, dan beberapa sektor lagi, melengkapkan 12 sektor untuk fasa kedua. Sebenarnya 10 tu pun saya kira dah cukup lengkap dah tau. Kalau tambah lagi 12 tu mungkin 10 kan Zarina, 10 yang mula tu dah merangkumi lebih dan kurang 60% daripada keluaran dalam negara kasar dah. Itulah saya cakap. Sebab saya dengar sektor yang 10 sektor tu pun macam dah cukup. Dah cukup, orang kata dah cukup cover dah. Tapi kita nak lengkapkan sampai ni sebab ada sektor-sektor macam minyak dan gas, dalam oil and gas dalam fasa kedua, komunikasi dan multimedia dalam fasa yang kedua. Kita ke belakang sikit. Tapi tengok balik untuk sektor ni, saya kira memang My Mahir ni sangat bagus lah. Orang kata dia merangkumi semua. Tak. Ini orang kata pandangan saya, perspektif saya sebagai orang luar lah. Bukan, saya tak meletakkan diri saya sebagai orang Kesuma, tapi saya meletakkan diri saya sebagai orang luar. Bila saya tahu function My Mahir ni, saya rasa macam My Mahir ni sangat bagus. Kita cuba untuk pastikan My Mahir ni konklusif dan seinklusif mungkin. Tapi kita sedar My Mahir sebagai satu platform perlu sentiasa berevolusi sebab maklumat dalam My Mahir adalah maklumat yang perubahannya sangat cepat. Dan kita sentiasa kena beradaptasi lah. Nak kata secara jujur lah, nak kata My Mahir ni adalah satu platform yang boleh menyelesaikan segala masalah. Jauh lagi. Tapi ia adalah satu permulaan yang baik untuk pastikan apa yang kita nak bangunkan dari segi dasar, dari segi pembangunan kemahiran negara, dari segi pembangunan pipeline bakat negara, kini akan berasaskan kepada permintaan. Dan permintaan itu telah diterjemahkan dalam satu platform yang mudah diakses. Semua orang boleh akses. Orang yang nak buat kurikulum boleh akses. Orang yang nak bangunkan skill taksonomi mengikut keperluan dia boleh akses. Orang yang nak merancang kerjaya sebagai individu, nak merancang kerjaya boleh akses. Sangat bagus lah. At least kita ada guideline lah yang sangat jelas. Tak adalah kita macam main sembrono je kan. Kita main tembak je. Kita pun tak tahu kemahiran apa yang diperlukan. So bila ada My Mahir ni, at least kita tahu apa yang diperlukan oleh kita lah, basically pekerja ni kan, untuk kita upgrade skills kita untuk masa depan pekerjaan juga. Baik Encik Nazrul, kita dah berbincang jauh sangat mengenai My Mahir, daripada macam mana tertubuhnya idea My Mahir, sektor yang terlibat, dan banyak lagi lah. Kita dah, mungkin saya kira dah cover banyak topik kot mengenai My Mahir ni. Jadi sebagai penutup lah, mungkin kita nak tanya Encik Nazrul sendiri, apakah harapan
untuk pembangunan bakat negara Mai Mahir ni? Masa kita bangunkan Mai Mahir, asas dia adalah 3K yang sering diunjurkan oleh Yang Berhormat Menteri lah. Kebajikan. Kita nak pastikan bila kita bangunkan Mai Mahir, kita boleh bergerak ke arah mungkin gaji yang lebih bermaruah, gaji yang lebih tinggi untuk pekerja kita, sebab kita dah mengurangkan ketidakpadanan kemahiran. Yang kedua, dari segi kemahiran itu sendiri. Platform Mai Mahir memang nama pun mahir kan. Memang untuk kemahiran. Jadi kita nak ketidakpadanan jurang tu kita selesaikan ataupun kita kurangkan, minimalkan. Sebab dia berkait rapat dengan kebajikan yang tadi tu. Sebab kalau dia ada kemahiran yang memang diperlukan oleh pihak industri, secara logiknya dia akan mendapat gaji yang lebih baik. Itu satu, dua. Dan yang akhir adalah keberhasilan. Sebab akhir sekali pembangunan Mai Mahir ini adalah untuk kita pastikan apa yang kita rancang sebagai sebuah negara untuk membangunkan bakat kita pada masa depan berasaskan kepada permintaan, keperluan ekonomi. Itu sangat penting. So, harapan kami adalah platform Mai Mahir ini adalah satu permulaan kepada satu ekosistem bakat yang lebih bersifat dipacu oleh permintaan, dan bukan saja dipacu oleh permintaan sekarang semasa, juga dipacu oleh permintaan masa hadapan. Sebab itu kita cuba bawa time frame Mai Mahir ni lah 3 ke 5 tahun. Maknanya 5 tahun ke depan. Kita tak boleh melangkaui 5 tahun sebab terlampau jauh. Dan sekarang ni sebab perubahan berlaku terlalu cepat, 5 tahun maksimum kita boleh stretch lah. So harapan kami adalah platform ini digunakan sepenuhnya oleh pemegang-pemegang taruh yang berbeza tadi. Dari segi pihak kerajaan, dari segi pembangunan dasar, dari segi pihak industri, macam mana dia merancang tenaga kerja dalam organisasi dia, bagaimana dia membangunkan pipeline talent yang masuk ke organisasi dia. Dari segi pihak akademia, macam tadi kurikulum, pastikan kurikulum yang kita bangunkan dekat institusi betul-betul yang diperlukan oleh pihak industri ataupun melangkaui zaman. Sama juga untuk training provider ataupun penyedia latihan. Biar latihan micro credentials, stackable courses. Sebab apa peranan penyedia latihan juga ditekankan, sebab dapatan kami sebagaimana saya nyatakan tadi, perubahan berlaku terlalu cepat. Betul. Institusi pengajian mungkin tak dapat untuk catch up dengan perubahan yang berlaku. Betul, sangat laju. Jadi dia akan tetap memerlukan tambahan-tambahan latihan. Sebab tu penyedia latihan perlu menyediakan latihan-latihan micro credential dan juga stackable courses, yang maknanya dia boleh top up kan, dengan berkualiti. Sebab tu training provider boleh gunakan Mai Mahir untuk pastikan yang dia bangunkan modul-modul latihan dia bertepatan dengan keperluan industri. So secara keseluruhan kita harap Mai Mahir akan menjadi satu catalyst ataupun satu pemacu kepada satu ekosistem bakat yang lebih baik. Dan Talent Corp sendiri tidak akan berhenti setakat ada satu platform dan kita dah happy dah. Sebab tu kita bangunkan 2 modul yang saya nyatakan tadi, dan kita akan sentiasa perbaiki Mai Mahir dan pastikan penggunaan dan aplikasinya sentiasa digunakan sepenuhnya. Okey, Encik Nazrul, nak tahu lebih lanjut mengenai Mai Mahir ni, di kat mana? www.maimahir.my. Kalau tidak lah kan, kalau tidak boleh je pergi ke saya kira ke Sokmed. Talent Corp mesti ada kan, banyak saya kira kan. Ada. Kalaupun susah sangat lah, tak ingat Talent Corp ke apa ke, boleh pergi dekat My Kesuma. Sebab Talent Corp ialah agensi di bawah My Kesuma. Betul. So of course mesti ada. Mesti kita akan tolong juga promote kita punya agensi, especially satu inisiatif yang sangat baik, iaitu Mai Mahir. Saya kira itu saja untuk sesi podcast Kesuma Jiwa pada hari ini. Baik, terima kasih Encik Nazrul atas perkongsian yang sangat saya kira bermanfaat lah mengenai Mai Mahir. Nanti dulu. Ada saya lagi. Nak bagi pantun. Bobby dah buat pantun.
Tapi tak boleh balas aku kan? Yang tu bergantunglah pada kemahiran Zarina. Buah keranji di hujung laman. Cik. Menjadi dagangan bukan sepapan. Uish. Mai mahir gemilang membina insan. Okey. Perkasa kemahiran cerah masa depan. Jalan terus. Yang tu saya boleh balas. Belum ni. belum Tak habis. Dia buat 2 ni. Ada 2. Okey. Indah nian singgah sana sultan. Okey. Terpahat sejarah seri menanti. Okey. Inisiatif Mai Mahir melestari impian. Keberhasilan pekerja menjadi realiti. Dia lepas tu boleh tambah jalan terus. Jalan terus. Ini kalau YB ending kata senyum ni. Jalan terus. Baik, itu saja daripada kita hari ini untuk episod podcast Kesuma Jiwa pada hari ini. Terima kasih Encik Nazrul. Terima kasih Zarina. Itu saja daripada kami berdua. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.